أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله إن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا حامد حمدا شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الطيب واستعملنا صالحا وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم حبنا ولكل مسلم خيرات الدنيا والآخرة وارفع عنا عن كل مسلم شرور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita mulakan perjumpaan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah yang saya muliakan, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, barisan ahli jatuh kuasa masjid, Pak Siak, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Guru, Tuan-Tuan, Puan-Puan, tetamu Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melafazkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala yang mana sehingga malam ini kita sempat diberikan peluang dan tuan-tuan mengambil peluang untuk duduk dalam masjid yang mulia ini untuk mengimarahkan masjid dan berkongsi sedikit ilmu yang akan saya sampaikan insya-Allah sebentar lagi. Sebelum itu saya ucapkan selamat tahun baru Hijrah 48, bukan 46. 46 dah turun lagi, makin muda, artinya kita makin berusia. Yang selalu tuan-tuan guru cakap bila ada ceramah-ceramah mahal hijrah, dia kata apa? Itulah umur kita ya Allah bagi sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan sihat, saya sihat, ya. Isteri-isteri, anak-anak, keluarga sihat, alhamdulillah. Yang kurang sihat, kita doakan supaya bersabar, berusaha dan Allah beri kesembuhan dalam kehidupan insya-Allah. Baik. Semua orang dah tahu dah. Kebetulan malam ni malam kedua malam hijrah kita. Dan kebetulan hari ini satu hijrah, saya diberi peluang untuk memberikan kuliah seperti biasa di minggu yang lain. Jadi pada malam ni kita nak tengok hijrah kita, tuan-tuan. Saya berhijrah, tuan-tuan berhijrah, ya. Dan setiap manusia berhijrah. Sama hijrah di dunia ini, apatah lagi hijrah di akhirat. Tengok, hidup dah. Yang tadi meninggal. Tadi tak hidup. Maksud saya, setiap yang baru, setiap yang dijadikan oleh Allah akan binasa, fana. Kecuali Allah saja yang baqa, kekal. Selagi dikatakan makhluk, dia akan binasa. Yang lain kita berikan pula perkataan, setiap yang baru yang dijadikan oleh Allah Ta'ala atau dibuat oleh manusia, semua akan binasa. Cuma tempoh masa binasa itu bila? Ada yang cepat, ada yang lambat. Kadang-kadang jadi ukur kadar kebaikannya, kesempurnaannya, kemudafaannya. Saya bagi contoh senang lah, tuan. Saya dulu belum boleh pakai kereta. Saya guna bateri sentral. 5 tahun, tuan. Tak kata-kata. Tambah pergi workshop, tengok air isi 5 tahun. Sampai tokek tu kata,
Ayo cikgu, ini macam kilang tutup lah. Tapi sekarang tuan-tuan, bateri kereta tuan-tuan, berapa tahun? 2 tahun. Tulis siap. Tarikh. Ganti. Ya Tuan Azri, Assalamualaikum. Itulah saya bayangkan kehidupan kita. Begitulah kita ni, setiap tahun hijrah akan datang dan akan meninggalkan kita. Kita yang hidup ni akan menghadapi berbagai-bagai keadaan yang kita perlu hadapi, yang kita amalkan dan kita tempuhi. Terpulang pada kita. Kita nak cari jalan yang mana? Kalau kita ambil jalan yang benar, yang seperti kita baca tiap-tiap rakaat dalam sembahyang, tiap-tiap waktu, tiap-tiap tahlil, tiap-tiap wirid, maka berjayalah kita. Tetapi kalau sebaliknya, leka dengan kehidupan dunia, leka dengan keseronokan dunia, leka dengan kehebatan dunia, maka kita takut kecundang di akhirat kelak. Jadi berdasar itulah para ulama menekankan supaya hijrah kita ini, apa yang kita perlu buat. Pertama sekali dia kata, mesti ada kesedaran setiap orang. Termasuk saya bercakap ni. Umur kita bertambah, mesti ada kesedaran kehidupan kita. Kita sedar, umur aku dah sekian-sekian, macam mana kehidupan kita? Seronok, bahagia, ada kala sedih, ada kala duka cita, ada kala terlampau seronok sangat. Ya, itu kehidupan. Jadi bila kita muhasabah diri kita, banyak yang baik atau sebaliknya. Tapi Allah dah sebut tentang amalan salihah. Itulah orang yang beruntung. Kalau sebaliknya, dia kalangan orang yang rugi. Mungkin tak nampak kerugian di dunia. Kerana orang tak sembahyang pun kaya. Orang tak sembahyang pun pandai. Orang tak sembahyang pun berpangkat. Orang yang tak puasa pun senang. Orang yang tak taat pada Allah pun berjaya anak-anak dia sampai ke Menegara Gading. Tapi bila janji Allah tetap akan berlaku yang dia katakan, yang tuan-tuan selalu baca, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat 2 ni pun kadang-kadang apa maaf, pengalaman saya kuliah di tempat-tempat masjid, ada imam yang baca salah tuan-tuan. Saya dengar bila saya kuliah kat tempat dia, saya kata imam ni macam mana ni? Dia belajar kat mana ni? Di situ ada hukum izhar, ada hukum idgham malunah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tak dengung. Tapi wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baru dengung. Tapi ada imam yang baca salah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pelik. Kalau kita ni macam orang kurang belajar sikit ala kuliah, ini dia nanti ke depan membimbing tuan-tuan semua. Hatta Nazir pun dibimbing, Bilal pun dibimbing, apa lagi, AJK pun dibimbing. Macam mana tak menghayati, tidak memperbaiki bacaan. Ayat tu ayat Quran. Doa begitu juga. Saya dengar, ya, ayat Quran dibaca dengan doa, tapi ada yang ditinggal kalimah-kalimah tertentu. Saya kata macam mana imam ni? Saya dulu pernah jadi imam 13 tahun. Tiap-tiap bulan mesti menghadap ke pejabat agama. Ada kursus, ada talaqi, musyafahah, baca seorang-seorang, Fatihah, ayat kursi, ayat lazim. Tapi sekarang dah tak ada. Alasan apa Tuan Azir? Kurang peruntukan. Itulah jadinya. Bila kurang peruntukan, yang kita yang dilantik ni tak nak pula belajar. Apa maaf, ada talaki kat masjid, dia balik. Betul-betul aku imam, balik. Tapi yang belakang-belakang tu lagi hebat.
Macam masjid saya dulu kat Banting. Pak Sia, dia boleh hafal surah Sajadah, Al-Insan, Al-Mulk. Ampun maaf kadang-kadang Pak Imam tak hafal. Bukanlah wajib, tapi title tu, standard tu. Sekurang-kurangnya dia berusaha untuk meningkatkan kebaikan. Macam tadi ada raflah di Masjid Banting. Macam-macam taranum dia buat. Zikah, Bayati, Hijaz, Nahwan, Ras. Saya kata, hey, patutlah Johan kebangsaan, antarabangsa. Ustaz Suhaimi, Ustaz Tanmizi, Ustaz pergi seorang. Saya gerun tu. Seram. Nafas dia panjang betul. Subhanallah. Untungnya dia. Saya dulu masa bujang-bujang okey juga. Sekarang dah anak 6 ni semput. Allah Akbar. Ini nak cerita tentang apa? Muhasabah diri. Apatah lagi macam kita dah umur-umur macam ni. Apa lagi yang kita nak? Kalau tidak meningkatkan amalan, memperbaiki amalan, istiqamah dengan amalan yang kita ada. Tuan-tuan, kita dah berdoa. Bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah dah masuk untuk tahun baru Muharram. Tuan-tuan telah dibimbing bulan Rajab, Isra Mi'raj, dan 10 Syaban, bulan Syaban. Kemudian Ramadan, kita hebat. Nuzul Quran, Qiyamul Lail, apa lagi? Lailatul Qadr. Kan? Ramadan, habis puasanya. Syawal, puasa 6, macam puasa setahun. Kemudian kita buat amal kebajikan dan silaturahmi. Apa lagi nak? Dah dibimbing, disarankan oleh Rasulullah, disarankan oleh Allah supaya kita beramal dalam kehidupan. Ditakdirkan kita meninggal dalam daripada Rajab sampai sekarang. Alhamdulillah, Tuhan bagi masih kita hidup dengan keadaan sihat, tenang dan bahagia. Alhamdulillah. Jadi bila Zulkaidah, puan-puan dah istiqamah terus puasa hari Isnin, puasa hari putih, hari Khamis dan sebagainya. Sampai Zulhijjah, kita dah puasa lagi hari itu. Ada yang hebat 1 sampai 9. Paling tak mampu, 9 dan 8 dan 9. Tak mampu juga 9 saja. Pak kata Ustaz Samad, kalau tak mampu juga, matilah baik. Ustaz Samad ni, kalau ceramah boleh tahan, kasar juga dia. Tapi sebenarnya mendidik kita. Ustaz Izzah Idrus, apa dia kata? Orang yang tak datang belajar, bodoh nak mampus. Masjid ada kuliah, surau ada kuliah, pejabat ada kuliah, tak ada dengar. Asyik tengok TV, asyik main telefon, asyik main. Apa dia kata? Betul? Kasar kan cakap dia? Tapi betul. Pasal dalam kitab yang kita baca pun, dalam surah Al-Munafiqun ada sebut, manusia bila dia mati, dia menyesal. Dan nak mati baru minta nyawa balik. Akhir kalah, lewat kalah kematianku. Malaikat tanya, kenapa nak bersedekah? Tapi tak ada pulang. Mereka kata apa? Aku dah bagi masa hidup. Allah bagi masa kita hidup. Macam saya dah 75. Tapi bulan hijrah, tahun hijrah, berapa tahun? Lebih 2. Betul? Setahun kita bulan Islam. 28, 29, 30 sekali. Tapi kalau Messi betul, jarang 28 sekali je. Februari. Februari. Saya suka. Pasal apa? Gaji cepat. Masa kerja gaji cepat. Kalau boleh, subuh 28. Betul. Jadi tuan-tuan,
Kira lah. Kalau umur tuan-tuan sekarang 60, tuan-tuan dah 62. Saya 70. 7. Allah Akbar. Dah tua aku ni. Sahabat saya tadi ada seorang. Ustaz, dia tak diam. Ustaz mengajar saya dah 26 tahun. Betul kan? Saya ceramah haji, umrah, dah 30 tahun. Jadi, sahabat saya itu datang ke rumah, 5 pasang, masa nak pergi haji, dah 26 tahun. Ya Allah, tak sedar tuan-tuan. Hati masih muda. Umur dah tua. Allah Akbar. Jadi itu tuan-tuan, mulai hari ini, saya percaya tuan-tuan dah mula dah. Kita mahu sabar diri tuan-tuan. Supaya jangan menyesal. Kita minta nak sedekah. Yang kedua, nak bercampur dengan orang baik, nak menuntut ilmu dan melakukan amal soleh. Juga malaikat tempelak. Udah sekarang kata, no way man. Dah tak ada dah. Sesaat pun tak cepat, sesaat pun tak lambat. Jalan. Tu, ya, tentera yang pegang bom tu. Ada tersangka. Boleh katakan hampir setahun, 2 tahun, tiap tahun ramai tentera meninggal. Yang itu ahli helikopter. 9 ke 11. Kan? Nak menyambut Hari Merdeka. Oh, praktikal. Yang pergi kau sebelah orang pergi apa hal? Bos dia kata, patut pergi 2 orang cukup. 6 pergi. Tengok, kematian. Ada kena jangka tuan-tuan. Ada kita boleh jangka, tak jangka. Yang saya cakap, beli kereta baru. Kan? Seronok. Ya, bukan kita mengata, tak. Ini contoh pengajaran. Tak kira. Kan, kadang-kadang tengah sembahyang. Sujud, terus sujud habis. Kadang-kadang tengah berdiri. Tumbang aja pelan. Allah Akbar. Itu yang Rasulullah kita suruh kita muhasabah diri. Jadi saya mengingatkan saya dan tuan-tuan supaya kita baik. Kedua, memantapkan akidah Islamiah sebagai seorang hamba Allah yang beriman. Tak ada maknanya yang tuan-tuan kata tuan-tuan beriman, tapi hakikatnya tidak mantap dengan segi akidahnya, makrifahnya. Sifat 20 kena mahir. Sekurang-kurangnya secara ijmal. Dulu sekolah rendah dah belajar kan. Kalau saya kan, masa saya kecil-kecil, umur dalam 10-11 tahun, ustaz kat sini, kita berdiri. Bangun berdiri, apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala liwadid, qiyamu ta'ala bi'abdi, wadanian kudat, sampai lalu mutakaliman. Berdiri. Dapat, duduk. Tak dapat, berdiri sana. Berdiri. Kalau 40 minit, 40 minit. Jadi kita macam mana? Jadi tuan-tuan, saya bersyukur kerana dapat saya memberikan kuliah. Jadi sentiasa ingat. Kalau tidak pun, kelalaian juga. Manusia kan? Jadi akidah tuan-tuan. Jangan buat kata, ya, penguasa dalam negeri Selangor pun dia punya akidah yang tersasar. Ajaran sesat banyak lagi. Masih banyak tuan-tuan. Bila saya didedahkan dalam kursus-kursus guru-guru, banyak. Masih banyak pengajaran sesat yang berlaku dalam kalangan kita. Waliyahzubillah. 2. 3. Memiliki akhlak yang sempurna, akhlak Islamiah. Berubah tuan-tuan. Bukan kita mencuri, tak merompak, meragut, tapi hati. Penyakit hati ini susah tuan-tuan. Syaitan lebih bijak daripada manusia. Dalam kita buat baik pun, syaitan akan datang. Betul? Betul. Allahu Akbar. Kita baca sembahyang. Allahu Akbar kabira. Bila baca je Fatihah, imam baca Fatihah, kita dengar. Kita ingat. Allah
lupa anak janji suruh beli pensel warna. Tengah sembahyang, imam baca Fatihah, kita ingat balik kerja tadi terlupa singgah kedai, anak suruh beli pensel warna, isteri pula suruh beli cili api. Lagi apa? Dalam sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan orang yang berilmu, kita akan boleh balik. Astagfirullahaladzim. Dalam hati, ya Allah, aku sembahyang ni. Bila kita nak baca surah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, dia hilang. Itu pentingnya ilmu. Ilmu dalam kita beribadah. Kalau tidak, ibadah kita takut ditolak. Bab sembahyang, ya, kita dah terlambat dengan muafiq pun ramai yang silap. Bila contoh imam lebih rakaat asar, biasanya asar pasal mengantuk, habis 4 rakaat imam naik balik, yang belakang cakap pelan, subhanallah, yang sana subhanallah, dia terus saja. Jadi kita ni yang faham, aku dah yakin 4 rakaat, so kita nak buat apa? Ada yang follow tu kan, ada yang ikut. Dia dah tahu di 4 rakaat imam dah 5, dia baik ikut. Sah tak sah? Satu lagi, dia tunggu, dia duduk baca tahiyat sampai imam baca tahiyat sampai salam, baru dia salam. Itu okey. Yang satu lagi mufarakah. Ada 3 keadaan. Mana yang tuan-tuan nak ikut? Itu kena belajar. Jadi kalau tidak, ada orang sembahyang waktu maghrib 2 rakaat setengah. Faham? Macam mana boleh jadi 2 rakaat setengah? Pasal dia datang sama saya. Contoh, tak ada baik boleh tahu. Ini rakaat pertama. Dia datang, imam dah rukuk. Jadi belum sempat saya habis takbir, imam naik. Jadi saya tak rukuk. Nah, Rasulullah rukuk. Imam dah naik. Habis bila dia kata kita, terus saya habis imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata? Saya datang tadi dia tak dapat rokok kan? Jadi saya tambah 1, dia tak. Saya nak tegur, tidak tahu tu. Dan bukan orang tempat baik, itu saya kata. Bab sembahyang pun, bab kata Allahyarham Datuk Hasanuddin, jangan jemu belajar tentang sembahyang. Banyak benda yang kita tak mahir lagi. Baca Fatihah, tuan-tuan kena bertalaki dengan ustaz-ustaz, imam-imam, toshe-toshe ni. Perempuan, tuan-tuan dah baca Fatihah berapa puluh tahun. Kita tanya huruf Fatihah pun ada yang kantoi. Berapa ada syadah, ada yang tak faham. Syadah dalam Fatihah, dia baca landai je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Yang kedua ada sabdu. Yang pertama tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taranum ke main. Macam Abdul Rahman Sudis. Ni pengalaman saya lah. Bila saya raun. Tengok. Perlunya kita, bila kita cakap dengan tuan-tuan, bila kita dilantik, kena belajar tingkatkan ilmu. Tanya kepada sahabat-sahabat, bekas-bekas imam, mantan-mantan nazir, mantan-mantan ustaz dan sebagainya. Supaya apa yang kita buat
tidak dipertikaikan oleh makmum. Kita driver, salah tekan brek, tekan minyak, zoom, masuk gaung. Habis tu. Kan? Jadi, yang ketiga ialah memiliki akhlak Islamiah yang sempurna. Keempat, janganlah kita selamanya menjadi orang jahil. Tak tambah-tambah ilmu kita. Yang kita tahu sembahyang. Assalamualaikum, balik. Assalamualaikum, balik. Macamlah terror sangat. Sekarang tanya rukun sembahyang pun tak tahu. Terbalik, tunggu terbalik. Boleh ke rukun sembahyang tonggang terbalik? Tak boleh. Mesti ikut urutan. Kecuali nama Nabi, Nabi Rasul. Nama Rasul tak apa. Tak ikut Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Terbalik ke tak apa. Tapi yang jelas Nabi Adam AS dan Nabi Muhammad SAW itu okey. Tapi rukun sembahyang tak boleh terbalik. Rukun Islam boleh terbalik. Tapi amalannya tak terbalik. Ya tak? Jadi macam mana kehidupan kita kalau tiap-tiap hijrah berlaku, hijrah berlalu, tapi umur kita makin bertambah. Amalan kita, alhamdulillah, ilmu tak bertambah. Macam mana? Takkan cukup dengan makan, minum, seronok, berkeluarga, rumah tangga. Tak cukup. Jadi janganlah kita menjadi orang yang jahil. Oleh itu, kita hendaklah menambah ilmu pengetahuan dengan mengikuti kelas-kelas ajaran. Sekarang ada banyak. Kat TikTok ni banyak. Tapi yang sahih lah. Jangan yang menyeleweng. Sekarang saya mendengar satu ustaz berceramah. Tuan-tuan bertahlil nama mana ada Nabi suruh. Tuan-tuan baca Yasin, surah Al-Kahfi pada Jumaat. Mana Nabi suruh? Nabi tak buat. Baca Yasin pada Jumaat. Allah Akbar. Saya takut, tuan-tuan. Tersiar satu dunia. Tapi oleh kerana ilmu kurang, ikut. Yang sibuk 2 minggu lepas, Kelantan. Walaupun ustaz, doktor, Nabi dah cakap, siapa yang menghina para sahabat keturunanku, dia adalah takut iman dia tertolak. Jangan main. Walaupun dia klaim nak bijak lebih daripada profesor lagi. Agak-agak lah. Yang sahih. Yang ada contoh yang benar. Baru kita ikut. Macam dia kata puasa. Ya, hari ke-9, 10, Muharram. Memang dibuat oleh para ulama. Okey. Puasa walaupun satu hari Arafah, ganjarannya 2 tahun. Kifarah dosa. Kita buat. Tapi yang kata satu mufti, sempat saya tanya mufti itu masa jumpa dekat Syaram. Dia kata, tolong betulkan. Tolong perbetulkan. Minggu lepas, saya sempat lepas ceramah minum dengan Ustaz Osman Hamzah. Tuan ingat nama dia? Imam besar. Dia kata, Ustaz Aziz, kalau Ustaz ceramah tu selit-selitkan bab sembahyang. Ada imam-imam yang baca Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fi. Ada pula yang terbalik. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Dia sebut dengan saya.
Kalau Ustaz ceramah mana-mana, tolong perbetulkan. Walaupun sunat, makmum yang dengar di belakang, berapa puluh orang, berapa ratus. Dah pula Masjid Jugra tu, yang datang orang hebat-hebat. Dengan hantar anak tu, college community, dekat apa lagi. Berapa banyak college tu. Jadi hebat-hebat. Dulu, timbalan polis, ketua polis negara, sembahyang tu. Kemudian jeneral askar TUDM datang sembahyang sana. Jadi kalau imam baca macam tu macam mana? Masjid Banting pun pernah orang Putrajaya tegur, ini imam tauliah ke? Imam pergi khusus, imam yang kerja, jadi yang ganti orang lain. Bacaannya tak berapa tepat. Dia tanya, ini imam tauliah ke? Allah Akbar. Bagus. Allah rahmat Datuk Hasanuddin, dia datang ceramah di Masjid Banting, dia datang lewat sikit belakang, dia tengok, dia bayang, dia kata, minta maaf saya sebut, ini tanggungjawab saya tak nak ceramah aja, saya nak perbetulkan yang silap. Ramai di kalangan yang belakang, ramai, bukan semua, yang sembahyang tidak sah kalau tidak ada keuzuran. Semasa sujud, kaki tidak diletakkan di kapet, atau yang paling baik dibengkokkan sedikit. Tuan-tuan faham kan? Tuan-tuan buat. Ini maksudnya ramai yang tak faham. Itu rukun apa tuan? Rukun fi'li. Kalau kali bacaan, kalbi senang, orang tak tahu. Kita sendiri, Allahu Akbar, kasat tara tayin. Masuk je dah. Harkatnya berapa? Tuan-tuan terpulanglah. Tapi yang biasa, yang arif, yang ma'ruf, 3 atau 4. Allah Akbar. Yang ma'ruf. Tuan-tuan tengok, kalau ustaz-ustaz datang sini, kalau jadi imam, berapa? Berapa harkat tuan-tuan? Jadi, Alhamdulillah, saya pun bila ada masa, saya pergi dengan ceramah-ceramah, saya dapat ilmu. Dan dia suruh saya sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Wallahualam. Baik. Itu jadi, jangan jadi kita orang yang jahil sampai kita meninggal dunia. Kita tak boleh jawab tahu. Kita tak boleh jawab, saya tak tahu. Aku tak tahu. Tak ada. Macam saya WhatsApp lagi tu. Saya kata, kawan hantar, saya tak pergi. Saya dah cakap belum? Saddam. Bukan Saddam Hussein. Hari pertama, hari Isnin, kan open. Ramainya orang datang, kawan tunjuk gambar. Saya cakaplah, Alhamdulillah, makan free, makan percuma. Kalaulah datang masjid macam itu, subhanallah, alangkah baiknya. Kita sanggup makan harga dalam RM10 lah katakan. Pasal nasi semua, RM10. Tapi tuan-tuan yang datang masjid, satu sembahyang berjemaah, 27 darjat. Tuan-tuan tahu nilai 27 darjat? Tak tahu. Allah saja. Inna Allah ghani yun'alil alamin. Kemudian ada komen pula. Allah Ustaz, dia orang tak tahu Ustaz, tak ada ilmu. Kemudian saya cakap, kenapa tak nak belajar? Malaikat akan cakap macam tu. Kalau kita kata, aku tak tahu apa. Berapa banyak masjid, berapa ramai tuan-tuan guru, berapa ramai orang yang beri ceramah-ceramah kuliah. Kau tak datang. Kau dengan TV kau dengan TikTok kau. Sebab bangun tidur, jangan terus TikTok. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, aku boleh hidup lagi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh hidup lagi. Nampak matahari, satu.
haram. Ada tak yang tak dapat? Ada, ramai. Jadi banyak-banyak kan bersyukur. Ya. Kemudian melengkapkan diri kita. Nak lengkap macam mana? Jauhkan yang haram, buat yang baik. Usaha. Tak sengaja, Allah maafkan. Terlepas pandang, tertidur, terlalai, Allah maafkan. Tertidur kan, lepas tu terjaga, terus tengok jam, dah pukul 4:30, 4:30, terus ambil wudu, sembahyang zuhur. Jangan nantilah qada lepas asar, tak payah. Tertidur, Allah tak ambil kira. Yang kita baca, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat alaiha ma kasabat. Kemudian Rabbana la tu'akhizna in nasina kan. Cuba buka tafsir, apa makna dia? Allah tak ambil kira. Kita minta, ya Allah, jangan kau ambil kira yang aku lalai, aku terlupa daripada mengingatimu, melakukan ketaatan kepadamu. Tapi berazam untuk tidak melakukan yang dilarang dan berazam untuk melakukan yang terbaik. InsyaAllah Allah gerakkan hati kita. Contoh macam tuan-tuan. Tuan-tuan berazam untuk bangun pukul 4 pagi. Walaupun tak kunci jam, tak ada alam, terjaga tuan. Kadang-kadang nak buat air kecil, terjaga. Kadang mengigau, tak mengigau. Mengigau. Aku ada mesyuarat besok. Padahal pukul 4. Mesyuarat pula dekat Shah Alam. Kan contoh. Kita pun bengkas. Tengok jam pukul 4. Allah beri peluang kita untuk tahajud. Sekarang musim bola. Ada lagi belum? Saya tak minat tuan-tuan. Alhamdulillah. Yang saya minat satu je. Selangor. Selangor main saya tengok. DJT ke apa ke, memang saya tengok. Mana ada DJT main pukul 4 pagi. Paling lewat 8:30 pukul 9 kan. Itu saya tengok. Tapi tengah malam minta maaf. Salah? Tak salah. Tengoklah, tengok. Sebelum tengok tu, tahajud 2 rakaat, witir. Tuan-tuan buat berapa? Tuan-tuan buat witir berapa? Witir. 3. Alhamdulillah. Saya kalau gaji saya buat 3. Kalau tak gaji saya buat. Kalau saya letih sangat, macam siang korban letih penat kan. Kadang-kadang saya buat lepas sembahyang Isyak. Nanti bila tengah malam, buatlah taubat, tahajud, taubat dengan hajat. Cukup. Tuan banyak-banyak. Jangan sampai 8 rakaat, nanti cepat jemu. Buat sikit. Contoh, saya bagi contoh. Katakan, Alhamdulillah, Ustaz Aziz malam ni cakap, suruh kita berhijrah. Tuan-tuan buat. Buat 2, tahajud, 1, witir. Dah. Malam itu, tahajud, witir 1, kalau rajin, tambah. Ya, taubat ke? Itu yang dikatakan, kita berhijrah. Jadi, tuan-tuan kalau berazam, insyaAllah. Macam tuan-tuan berazam ni. Bulan Muharram, aku nak puasa, sekurang-kurangnya hari 9 dan 10. Ya, Tasu'a dan Ashura. Jangan sibuk dengan bubur je. Bubur. Makan. Bila puasa, tak nak. Ya Allah, rugi tuan-tuan. Kita dah tutup ni pun, kalau makan pun banyak mana. Betul? Dulu masih lemak, boleh 2 bungkus, sekarang sebungkus. Kalau tom yum, dulu semangkuk besar, sekarang setengah mangkuk. Itu belum tersedak lagi. Kalau dah tersedak, langsung tak boleh makan. Kerana nikmat makan, Allah dah ambil sedikit
dari kita. Nikmat anggota Allah ambil sedikit dari kita. Jadi kita nak sedar ke tidak? Kalau tak nak sedar, tanggunglah betul. Jawab di depan Allah dan di depan para malaikat. Jadi tuan-tuan, itu sedikit sebanyak perkongsian saya ceramah Ma'al Hijrah pada tahun ini. Ya, ada yang masjid minta saya ceramah hijrah. Ada yang baca kitab macam biasa, terpulang. Yang ini walaupun tak minta, saya bagi. Alhamdulillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah silap saya mohon maaf, di atas kekurangan yang benar daripada Allah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء إن شاء الله. Terima kasih. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة.
حي على الفلاح